Macam mana lah saya tak boleh tutup si Ora tu. Tengoklah macam mana kita nak buat. Tak sempat kita nak cover untuk si Ora tu. Sekejap kita keluarkan. Dah panggil. Adam, yang ni dah setting habis dah. Semua pergi lah. Awak kenapa? Kenapa? Alah YB, maksudnya yang ni untuk ni Lepas tu? tersilap bukan sini. Sekarang itu pi. Ni apa baki ya? Tak Bila kita ada pengalaman kan, setiap masalah senang nak buat. Tapi bila kita ada pengalaman, kita akan jadi apa? Pening tu. Okey. Dah. Ni, baby dia mana? dalam tu. Ambil balik. Yang ni kalau tak lekat, sedikit botol letik. Yang tu semua Adam dah. Dah setting ke belum? Yang ni setting dah. Expressnya confirm ada dah. Ni express dah. Ni lah. Okey. Okey. Kita tengok belakang. Yang ni bubur habis bubur habis. Tengok kat stiker ni kalau pink warna pink. Kalau tak tahu tengok rujuk. Yang ni tak payah lagi. Macam mana kita nak hadap si orang? Satu-satu kita settlekan ni sebab sekarang ni kita tengah buat harga kilang. So yang ni baki untuk second punya courier. Tengok. Dekat kilang ni saya seorang je tak pakai zipper. Yang lain semua kena pakai suit safety. Sebab jadi apa-apa masalah. Tambah-tambah dekat operation. Lagilah kasut safety. Saya rasa lori dia pun sampai dah tadi kan. Abang kena angkat ni. Tok situ satu-satu. Dia kena lebar sana dulu. Yang depan ni bawa pergi belakang. Ni angkat. Yang depan ni kena angkat. Yang ni kena angkat tu. Kotak tak boleh pijak. Kalau nak pijak kena lepik. Angkat lebih kurang 2 lane. Sampai failure patah. Punya berat. Yang bestnya pecah kat sini. Pelik. Dia bila main dengan banyak ni, benda yang tak mustahil pun jadi yo. Duk faham tak habis-habis. So, macam inilah sebabnya kita tutup si Ora tu. Wah. Sekarang ni apa tau? Dekat rumah Manes, kita tengah buat harga kilang. Memang pisang sebab kita akan buat setahun sekali. Inilah journey kita.